Okey, hari ni Abang Simpeng kita akan mengajar macam mana cara-cara kita nak menanam tebu lah. Ini yang sistem yang Abang Simpeng kita nak buat ni adalah sistem rumpun dipanggil. Okey, macam mana bang? Cara-cara dia. Okey, Assalamualaikum brother. Aku ni kalau nak cerita pasal tebu ni tak adalah kata terror sangat kan. Aku pun baru lagi pengalaman dalam tebu ni, baru setahun jagung. Okey, tapi aku dah belajar dengan orang, aku tengok YouTube dan aku try and error lah kata orang kan. Okey. Ini gunakan sistem parit tau ataupun sistem longkang lah. Sistem longkang ni dia lebih mudah, tak perlu nak menggali lubang dalam sangat. Okey, jarak yang sesuai lah, jarak yang sesuai aku gunakan 4 kaki 1, 2, 3, 4. Okey, agak-agak lah. Kau agak-agak lah 4 kaki Kalau kau guna sistem tanpa parit ni, tanpa longkang, kau kena gali dalam lah. Dalam 1 kaki ke 2 kaki, 1 kaki setengah lah kan. Kalau parit ni kau tak payah gali dalam dah. Kau gembur je. Okey, kau tengok. Kau gembur sikit-sikit. Ya, sebenarnya tanah tebu ni, aku dah try and error tau. Aku try letak atas tanah. Memang tak mau hidup lah. Kan? Buat apa-apa pun kita nak tanam, kita kena tanam dalam lubang. Kena pacut dalam lah. Kalau pacut luar tak edit kan. Okay, gurau ya. Okey, aku gunakan 4 batang. 4 batang kena, okey? Susun tu ikut kau lah. Kau nak susun macam mana? Kan? Tapi susun yang sesuainya, tunas ni, okey, tunas ni mesti kiri kanan tau. Kau jangan tunas ni ke bawah, tunas ni kiri kanan, okey? Okey. Kau letak kat tanah, tunas ni kiri kanan lah. Okey? Yang penting kau tekan sikit lah, kau tekan. Kau jangan tak tekan lah, kau jangan letak saja kan. Apa pun benda nak hidup kena tanam, kena benam juga. Kalau tak benam dia tak mau hidup. Okey. Okey. 2. Okey, tunas je bagi kiri kanan. 3. Okey, 4. Alhamdulillah. Lepas tu aku gembur-gembur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menghidupkan tebu ni untuk menjana pendapatan. Okey. Ada apa-apa nak tanya, sila komen. Assalamualaikum. 4 kaki je. Okey, ini yang aku dah tanam. Posisi tu macam-macam cara lah. Tengoklah kesesuaian tebu tu kan. Kalau panjang, kau sengit-sengitkan sikit. Kalau panjang sangat, kau buat menegak lah kan. Okey, kalau dia yang pendek punya, kau boleh melintang, kau buat melintang. Okey, macam ni. Tengoklah 4 batang ke 5 batang yang kau guna, okey. Jarak tu biar 4 kaki lah. Kalau kau buat terlalu rapat, nanti kau susah nak masuk celah-celah tu. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih.